So I think tu satu, orang tak faham nak ambil nasihat kat mana. Right? Nombor dua is that I think sekarang ni kita ni dalam fasa zaman yang whereby komitmen tu orang tak suka. I think Gen Z for example, they don't like commitment. They hate commitment. I'd rather take Grab daripada own a car. Right? I'd rather menyewa je daripada own a property yang start 30-35 tahun. I'd rather have fun daripada kahwin. Right? They are now generasi yang tak suka komitmen. Anything yang ada komitmen long term, The phobia. Yeah. look at the trend lah. Yeah. Kerja, lompat. There's no such thing as a loyalty to a company hingga 5-10 tahun lah. Right? So I think we cannot stop that. We have to accept it's a fact lah. Right? I'm not gonna get upset or angry on things I cannot control. Right? I just terima je lah. Never mind, kau sewa je lah pada aku. I will continue to buy because I know where the market is heading. I know 10 years from now, harga sewa akan naik double, property value akan naik double. But, you want to sewa? Great. I'll make sure I build a company yang khas untuk orang-orang macam kau. Because I cannot change you. Aku cakap pun kau cakap ni old school ni, zaman dinosaur punya fikiran, bla 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 bla. Kan, zaman jahiliah punya fikiran apa semua kan. Beli rumah sewa pun rugi. Yelah rugi hari ni lepas 5 tahun. Betul ke sewa tak naik? Kalau sewa naik, on average data tadi mengatakan berapa persen pula? Sewa naik ikut inflasi. Oh. So if inflation is 5%, sewa akan naik 5%. Biasanya. Faham. So actually lepas masa time COVID tu lah yang paling banyak naik sewa kan? Waktu COVID sewa jatuh teruk sebab tak boleh nak bergerak kan. Ya. Lepas COVID tu banyak kenaikan. Laju balik naik. Macam mana Johor naik 40-50% dah. Sewa? 2 tahun. Johor baru Johor baru. KL sekarang ni KLCC dah naik 30-40%. Outside of KLCC, KL City Centre 10-15%. Okay, so ada soalan lah. Sejujurnya Tuan Faizul rasa senang ke cari penyewa? Bergantung lah. First you beli apa? Tapi untuk macam far cap, usually memang akan cari projek-projek yang memang berpotensi tinggi lah. Goal kita tu mudah je bro. Kita beli rumah paling murah kat kawasan kaya. Oh itu je lah. Itu je. Aku nak takut apa? Semua orang kecam Cyberjaya. Tapi semua orang beli rumah 250,000 dan ke atas. Aku beli 150,000. Hari ni subsale pun 230,000. Aku nak takut apa beli 150,000? Orang hari ni pun dah sanggup bayar 230,000. Aku takut apa nak beli 180? Faham konsep dia. Okay, so basically macam risk tu dah, kalau risk tu kita dah buang awal-awal lah. Sebab kau beli rumah paling miskin kat kawasan kaya. Kat area Monkera tu. Purata 800,000. Aku beli rumah 400,000, 600,000. Aku nak takut apa? Right? And aku dah tahu dah sebelum beli tu siapa yang bakal penyewa. Apa harga dia sanggup bayar. Kita orang dah buat research tu siap-siap sebelum beli. Yang beli banyak-banyak ni, ada tak untuk yang beli banyak-banyak yang so far fail? So far dia boleh jadi fail in the first 3 hingga 6 bulan, but lepas tahun tu tak ada. Oh, so far far cap punya kalau tengok daripada data setahun tak fail lah. Lepas tahun tu jarang fail. In fact, majority property yang kita cakap boleh dapat sewa 2,000, hari ni dapat sewa 3,000. Faham. Sebab sejujurnya sebelum podcast ni saya masih sewa lah. Mungkin sebab komitmen punya pasal lah kan. So kan takut kan? Ya takut obviously lah. Obviously jangan pegang kerjaya yang macam ni kan. Tapi bila dengar tu macam no brainer kan. Obviously mungkin sebab kita dengar daripada orang yang ada berbelasan rumah kot. I mean dia macam ni lah. Cuba basuh saya untuk beli rumah. Senang je. If you ask someone who's expert in property, they will tell you property is good. You ask someone which is expert in gold, dia akan cakap gold is good. Dia buat duit pada crypto, dia akan cakap crypto is good. But just because it's good for him or for her doesn't mean it's good for you. Sebab skill set tu tak sama. Right? For